macam mana nak jalan? Bukanlah selama ni tak ada throttle body pun boleh jalan. Astaghfirullahaladzim. Habis kalau tak ada throttle body, kereta ni berjalan macam mana? Dia ada throttle body, cuma throttle body sensor. Ini throttle body kabel. Apa khabar? Hai, bini aku ni. Apa tadi throttle body sensor? Ya. Yang Papa pakai sekarang ni apa? Throttle body kabel. Kabel. Sekejap, search balik. Tapi kesimpulannya sebenarnya untuk throttle body kabel dengan sensor sama sahaja. Cuma throttle body sensor lembab macam bumi. Kabel cepat kita pijak dia ada, kita pijak dia ada. Adanya kena pijak ni nanti. Habis kenapa minyak asyik mati-mati je? Itu pasal dia tak ada curi angin daripada luar, faham? Kalau throttle body sensor dia ada satu hose angin. Bila throttle body kabel ni tak ada hose angin. Habis tu macam mana nak dapatkan angin dia? Cari FDCI. FDCI ni seumpama mencuri angin. Seumpama? Iyalah, nanti masalahnya settle lah. Aduh. Kau goblok sih. Lepas tu bila dah rosak serala binatang-binatang tu? Rosak apanya? Nak aircon? Ada aircon. Tak, sampai berjalan? Berjalan. Tak, jangan duduk.